Kalau Noah yang kalah, okey dah. Aku dah cakap, Noah cak, kanda call aku. Yun, aku risau juga dengan Noah ni. Aku sekolahkan dia daripada pukul 2 sampai subuh. Lepas subuh, esok tu syuting, tak buat apa-apa. Daripada yang dia declare tu tak buat apa-apa. Satu habuk pun tak masuk. Ha. Tapi tak apa Noah, teruskan belajar insyaAllah. Teruskan belajar Noah, tu pesanan daripada kawan-kawan. Bukan teruskan jadi kuah hajar. Tak ada. Aku tak nak dengar lah salam telur habis tu. Bukan. Kita tukar lah. Makan lah telur tu. Makan lah. Ya. Yeah. Kenapa sebelum start tak cakap? Jajak kuasa. Oh, okey. Kau masak ni. Ha. Okey. Makan lah. Kau cek siapa? Tak cek lagi kalau kata faham. Ikut Ryan lah. Ikut dia aku okey je. Memang dia tu lah Noah ni. Noah ni lah. Macam kami lah, order rambut lah. Order ke rambut? Order je lah. Sekejap kan. Sama, Daus pun sama. Daus elek lah. Daus, jujur lah. Pakai wifi ke kat rumah? Daus. Bukan. Tukar. Kau pergi lah. Dan Noah tak nak buat tu, ni. Aku. Okey. Sama. Hai, masa bila kau bubuh? Jangan nipu Noah. Buat betul-betul lah. Dah masuk AI pun menipu lagi kau. Cepat lah. Ya kau tengok dia main nyelat dia. Kau kan tengok dia ni. Kau tak bubuh lagi tu. Kejap. Wai, nak menipu kan? Aku tunggu telur balik sekejap lagi kan? Nak menye-menye lagi kau. Okey. Tu dah boleh bubuh dah. Noah dia memang lambat sikit. Okey, cukup dah. Cukup. Kejap. Janganlah marah. Acap ni sikit-sikit marah. Mana tak marah kau kerja nak menye je dari dulu. Mana ada Tu kalau aku tak perasan tu mesti kau terus keluar tu. Tak, aku buat lah. Oh, lagu ni best kan DJ ni. Manja kali dia. Yes. Handsome lah Noah sekarang. Wah, dah pakai hoodie lah. Sekarang Noah dah sekarang. Ni ada. Hoodie yang dulu mana Noah? Aku risau tu hoodie pun botol susu nanti tu. Tapi kau tengok cara dia pergi, dia bawa baju aku, kasut yang masa Ray beli. Dia bagus. Dia Noah ni satu benda, dia menghargai. Noah, tapi kalau Noah kena buat kak. Tapi tu pasal AI, pasal dalam ni TikTok kalah kena buat denda kak. Bukan main lama, Daud dah settle dah. Dia belum siap-siap lagi tu. Daripada dulu sampai sekarang tak berubah tu. Yang berubah view je. Apa tu? Betul, tapi kau tanya corak tu, kau corak tak ada tangan tu. Kau corak. Ni betul. Related lah Noah. Tapi Daus masih sama macam dulu lah. Dia gentle lah. Kecil-kecil main bola. Dia pantun. Ada. Kau ada perkembangan. Kau kena training Noah. Buat je kat sini. Pantun. Okay, kau dua. Kecil-kecil main bola. Okay. Main bola dengan Pak Samad. Dia tengah Aku fikir. sekarang aku sekarang memang smart. Yang lah depan tu mana? Kau bagi dua yang kat depan, pembuka, penutup mesti dua. Kau tutup satu yang hujung je tu. Kalau macam ni lah gaya kau. Permanen. Noah insyaAllah permanen. Dia dapat permanen. Sebab dia lain daripada lain. Betul. Dia permanen. Mana nak ada orang kata pewaris senario dah dekat AI team tu. Noah je yang kita nampak muka macam ke arah Yasin.
Sebab nanti kan apa yang bagusnya kalau Noah permanent ni Cap. Ha. Lalu ni dia orang tengok konten buci now, konten partnership. Lepas Kalau ni kalau Noah permanent tak berkemungkinan viewers boleh tengok National Geography. Apa? Dia partner apa dengan ayam? Bukan dia bawa partner dia pergi mancing. Best tu Tapi lain. benda tu yang unik tu. Noah akan jadi lain pada lain lah. Kau tahu tak kenapa mal kodok naik? Sebab dia, okey, dia kan rempit kan. Pertama AI. Jadi, benda yang baru lah. Budak motor masuk AI, crop motor. Jadi macam Noah ni kalau dia dah masuk AI, ni, ayam, tenuk, tenggiling, semua mesti tengok dah lepas ni. Noah, first thing aku rasa kalau anda kata kau permanent, aku tahu kau bawa pergi mana Noah. Kau bawa main ayam, Noah. Mekong. Jerat Aku buang, nampak jerat Mekong. Mekong tu dia, kalau anda kata Mekong Cap, Mekong bagi aku kalau anda kata dia bawa pergi mancing tu tak ada serabut sangat, dia ada tempat tinggal. Mekong tu apa? Mekong tu apa? Ikan. Jangan mancing dulu weh. Kau bawa pergi ayam, Noah. Kau kan minat ayam. Nekong dulu. Kau lah janji kau main dengan haiwan-haiwan kan. Okey, kau dah mula-mula main dengan ikan. Lepas tu kau main dengan ayam. Lepas tu binatang apa yang kau nak main? Adalah banyak dah tu. Main dekat hutan. Aku akan ajar dia cara-cara macam mana hidup kena gigit nyamuk hari-hari. Tapi boleh lah dia akan jadi konten lain tu dia jadi lain lah. Dia suruh jadi lain. Kau jangan bawa pergi main laga ayam sudah Noah. Astaghfirullahaladzim. Kau dah bawa ayam tu kau bawa main laga ayam pula. Oi, viral tu. Laga ayam tak boleh Noah. Laga ayam tak boleh. Bukan. Habis hari tu tengok kat ayam kau ada yang taring-taring kat belakang tu. Mana dia? Taji. Itu bela memanglah ada. Kau ni tak kalah benda gitu Muhammad. Yelah aku cakap. Mana tahu tiba-tiba kau dah naik syok-syok kau terlupa time tu. Tapi Daus macam dia BF betul kan? Kenapa Daus Apa dia? Dia macam tak bercakap, macam no for fun, macam tak ada apa-apa. Dia humble. Humble lah sebab dapat permanent kot. Macam kau belum masuk lagi. Jap. Kau berbual je lah. Aku turun jap. Ada ni. Ada hal jap. Sang aku pula diam kan.